Ada masuk beli sebeh tek-tek tu. Boleh-boleh buat kerja. Nampak tek-tek selawat sekali dah. Paling kurang selawat 300 sehari. Sehari kena selawat 300. Hok moleknya 1000 kali sehari. Tak percaya teramal selawat lepas pada subuh 1000 kali sehari. Dalam masa 3 bulan tengok perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam anak kita, tok laki kita lagu mana. Cutera buat sekali. Ni buat 2 kali, tak jadi berubah dah ambo. Berubah jadi malah. Pelik sungguh. Berubah hama kata selawat boleh 1000. Selawat 1000. Kita tak ada buat lah bila-bila masa ni. Ketik. Ingat kata kita nak minta tolong Nabi lagu mana kita tak pernah sebut Nabi. Nabi kata, siapa dia nak minta tolong dengan ambo? Nama dia tak pernah sapa kat ambo. Kalau kita dah biasa selawat, Nabi kata siapa dia beri selawat ataupun salam kepada aku, Allah Ta'ala akan kembali ke ruh aku kepada aku dan aku akan jawab salam. Dan orang yang beri selawat kepada Nabi, malaikat yang beri selawat kepada Nabi, ya Rasulullah ni selawat daripada sekian bin sekian. Ni nama Semek bin Paksegi. Oh, Semek bin Paksegi. Maknanya kalau di akhirat kita pergi mari temu dengan Nabi, ya Allah ya Rasulullah tolonglah hamba, tolong ngejahlah hamba, tak tahu tak ada lagu mana kata. Nama apa dia? Nama hamba Semek bin Paksegi. Semek bin Paksegi ni rupanya Semek bin Paksegi. Oh, duk atas lawak semacam kat hamba 1000 kali sehari. Tengok. Ni Semek bin Paksegi. Siapa dia? Tak aja dengar nama Semek bin Paksegi. Hamba tahu siku ya. Siku rumah pelik sungguh. Jadi kena ajar selawat kepada Nabi. Kerana antara tepat kita minta tolong pada hari kiamat, amalan kita ni kadang-kadang tak berapa nak ikhlas ni. Maka pertolongan Nabi. Cara dia selawat banyak dengan Nabi. InsyaAllah tak ada masalah. Tuhan boleh duduk dekat dengan Nabi ni. Nabi tolong kita.